Beli emas tapi rugi? Kenapa? Save dulu video ini untuk rujukan anda masa depan. Ada orang yang tak tahu, rupanya bila beli emas hari ni, kalau dia nak jual emas yang dia baru beli, dia nak jual esok, ataupun dia nak jual minggu depan, ataupun dia nak jual bulan depan, emas tersebut tak sama harga dengan harga yang dia beli. Dia akan makin berkurang. Ini dinamakan susut nilai ataupun spread. Bila kita beli emas, emas tersebut akan mengalami penurunan harga. Bahasa mudahnya, ada spread. Jadi, orang akan tanya, teacher, ruginya saya beli sebab saya beli lepas tu harga turun. That's why you kena faham, bila kita simpan emas, keuntungan adalah daripada kenaikan harga emas yang telah mengatasi spread. Ya, emas memang akan turun harganya. Tetapi disebabkan harga emas yang meningkat saban tahun dan kenaikan tu tinggi mengatasi spread, maka untungnya adalah daripada perbezaan kenaikan tu. Jadi ingat, simpan emas adalah untuk jangka masa panjang. Bukan beli hari ni, jual esok lusa. Jom follow teacher bantu anda untuk mula simpan emas dengan mudah, bijak, selamat, patuh, syariah.